Cara nak dapat 250 gram, mana lebih baik? Bajet nak beli 250 gram, yang mana jauh lebih baik? 1 keping gold bar 250 gram atau 5 keping gold bar 50 gram? Saranan guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas, kalau nak emas yang mesra aranu dan kita mudah nak jual sikit demi sedikit, item yang paling sesuai adalah 5 keping 50 gram. Contohnya, ketika berlakunya kecemasan, kita memerlukan duit cash yang cepat, jadi hanya perlu jual ataupun pajak sahaja sekeping 50 gram tersebut. Dan duit tersebut bolehlah digunakan untuk kecemasan. Dan kita masih ada baki 4 keping lagi. Tapi kalau tuan-puan plan nak jual seketul 250 gram, guru saya recommend beli sahaja 250 gram seketul. Spreadnya sangat rendah tuan-puan, hanya 6% sahaja. Kalau harga emas naik 15%, dah untung 9%. Nak saya bantu dapatkan 250 gram? Klik link saya, nanti saya akan guide sebaiknya macam mana tuan-puan nak dapatkan 250 gram di Public Gold.